Apa itu maksud nuzul Al-Quran? Nuzul Al-Quran ialah peristiwa penurunan wahyu Al-Quran. Terima kasih. Apakah surah pertama yang diturunkan? Surah pertama yang diturunkan ialah surah Al-Alaq. Terima kasih. Bilakah nuzul Al-Quran berlaku? Pada 17 Ramadan. Terima kasih. Di manakah tempat Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan di Gua Hira di Jabal Nur. Terima kasih. Apakah surah pertama yang diturunkan? Surah Al-Alaq. Terima kasih. Apakah surah pertama yang diturunkan? Surah pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam program Cool Ramadan. Terima kasih kepada kru TV Inspirasi PSS yang mengisi slot terjah yang sangat santai tadi. Alhamdulillah, nampaknya kawan-kawan kita semuanya hebat. 17 Ramadan, satu tarikh yang sangat besar dalam sejarah Islam, iaitu nuzul Al-Quran. Untuk membincangkan keajaiban mukjizat ini, saya ditemani oleh tetamu istimewa Al-Fadil Ustaz Ismail bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dia. Alhamdulillah, baik. Seronok dia kita melihat kawan-kawan kita sebentar tadi. Betul Ustaz. Boleh kongsikan kepada kami kenapa peristiwa nuzul Al-Quran ini perlu diketahui dan dihayati oleh kita? Baik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Apabila kita membicarakan tentang nuzul Al-Quran, Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan melalui antaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyatakan penurunan Al-Quran berlaku pada 17 Ramadan. Adik-adik yang dirahmati Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai peneman kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, adik-adik, ia merupakan satu hadiah. Ia merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ayuh adik-adik, kita baca Al-Quran setiap hari, kita tadabbur Al-Quran setiap hari. Moga-moga Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita seharian. Adik-adik, saya nak mengajak pada adik-adik semua mengenai syafaat Al-Quran. Yang pertama, adik-adik, apabila kita sentiasa membaca Al-Quran, kita akan merasakan hati kita ini sentiasa mengingati Allah. Kehidupan kita ini dalam ruang lingkup mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sentiasa mengingati Allah, maka kita merasa gembira, kita merasa happy dan kita merasa begitu mudah untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan kita akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, syafaat yang kedua adalah kita, Al-Quran akan membina karakter kita menjadi seorang yang beradab, menjadi seorang yang berhati lemah lembut. Itu semua kita merasa kehidupan kita ini dalam ruang lingkup ataupun panduan yang dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, adik, apabila kematian berlaku, setiap anak Adam pasti akan merasai kematian. Apabila kita berada di alam kubur, di atas dunia dahulu, kita sentiasa membaca Al-Quran dan kita mengamalkan satu surah yang special, iaitu surah Al-Mulk. InsyaAllah, biiznillah, apabila kematian berlaku dan kita sudah meninggal dunia, Al-Quran iaitu surah Al-Mulk akan datang membantu kita untuk menjawab soalan-soalan malaikat Munkar Nakir. Yang keempat, adik-adik, syafaat yang luar biasa juga berlaku pada pengamal pembaca Al-Quran, iaitu di padang mahsyar yang kita berada dalam jutaan bilion manusia. Apabila kita berhadapan dengan
persoalan-persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pasti akan membantu kita di padang mahsyar. Dan surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang akan datang untuk membantu kita semua. Wahai adik-adik, sebelum saya mengundurkan diri, ayuh adik-adik, kita target dalam diri kita, kita ingin memasuki pintu syurga, iaitu melalui pintu syurga Ahlul Quran. InsyaAllah adik-adik, syurga Firdaus idaman kita, dan jadikanlah Al-Quran setiap hari, walaupun sehelai, walaupun separuh muka surat, walaupun sebaris. Jadikanlah iktikad dalam hidup kita, kita ingin membaca Al-Quran. Jadi itu saja orang kata tazkirah ringkas saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suatu perkongsian yang sangat membuka mata dan hati kita semua. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ismail atas kupasan dan perkongsian ilmu yang cukup padat tadi. Sahabat penonton, apa yang pasti, novel Al-Quran bukan sekadar sejarah untuk diingati, tetapi cahaya untuk diikuti. Semoga baki Ramadan ini kita lebih akrab dengan kalam Allah, bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi menjadi panduan di hati. Teruskan istiqomah membaca Al-Quran. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kepada semua yang setia menonton. Sekian sahaja daripada saya, Wandi Arisa. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua. Selamat menyambut Nuzul Al-Quran. Sehingga bertemu lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.